Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini saya ada tetamu khas iaitu Mr. Vincent. Vincent ni merupakan, dulu you daripada SSI. So sekarang? So sekarang saya dah keluar balik, so akan startkan saya punya center sendiri. Dia akan jadi satu center, dia akan merupakan satu community, merupakan info hub lah. So sekarang you bawah dive center mana? Dan nama dia Dive Attitude. So Dive Attitude. Alright, Vincent dari Dive Attitude. Okay, Vincent ni I just nak perkenalkan sedikit. Vincent ni is a sahabat yang berkecimpung bersama dalam industri scuba. So Vincent merupakan instructor certifier. Jadi siapa-siapa yang ambil kos instructor last kali kena menghadap Vincent. Vincent salah satunya orang Pantai Timur, Cina Pantai Timur yang boleh berbahasa Melayu dengan penuh dengan dialek orang Pantai Timur. You daripada Kelantan ke daripada Kelantan. Daripada Kelantan. So hari ni topik kita hari ni is pasal perlu ke kita tahu bahasa Inggeris untuk nak mengambil instructor course. Macam mana Vincent? Dia nak jadi instructor, perlu ke dia kena fasih ataupun kena mahir dalam bahasa Inggeris baru boleh jadi instructor? Macam mana Vincent? Saya rasa pernah bincang kan. So dia menjadikan satu kesalahfahaman yang Englishnya dia satu keperluan yang compulsory untuk belajar jadi instructor. Okey, dia sebenarnya diving ada banyak terminologi, dia pinjaman daripada bahasa Inggeris kan. Dia perlu ada kesanggupan untuk belajar terminologi bahasa Inggeris. Tapi kita dekat Malaysia, kita memang ada center Melayu ataupun cakap ada instructor Melayu yang memang berkursus dalam bahasa Melayu. So kita memang ada set up yang boleh bagi instructor ataupun candidate instructor Melayu untuk buat kursus dalam BM. Lepas tu dengan macam saya orang Kelantan kan. So examination pun boleh buat dalam eksaminasi pun boleh buat dalam bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan. Saya pernah buat. Dia lucu sikit sebab dia banyak dia jadikan dia cakap bahasa Inggeris tapi dia dalam palate Kelantan. Okay, alright. Nak suruh orang equalize. Dia demo kena equalize. Dia ada rasa juga jadi macam tu. So dia sudah jadi blur, dia punya line sudah jadi blur. Dia bahasa Inggeris ke bahasa Kelantan tapi dia boleh faham. Oleh tu untuk buat satu kesimpulan, English bukan satu yang compulsory. Nak bagi informasi itu dia kena smooth lah. Alright. Okay, jadi bagaimana pula keadaan dia? Katalah macam someone diver yang berpengalaman ni Vincent, dia duduk dekat pulau, dia duduk dalam kampung yang aktiviti keseluruhan orang dekat kampung sana buat memang scuba diving. Dia boleh guiding apa semua dan dia dah ada pun dia punya dive master dia kan. Jadi kan, apa potensi yang you nampak kalau mereka ni kan untuk nak jadi instructor, tapi pada masa yang sama dia takut. Dia takut nak ambil instructor sebab dia tak boleh berbahasa Inggeris. Dia kata, ni macam mana ni kan, buku-buku semua dalam bahasa Inggeris, macam mana nak buat ni? So apa you punya your thought? Saya nampak dua aspek. Aspek pertama, dia memang ada macam budak-budak yang sudah jadi DM dalam air tu memang superb. Memang mantap. Tapi kalau tanya dia bahasa Inggeris dia tak lemah. Dia boleh cakap. Hanya mungkin dia berdepan dengan Mak Saleh, kita panggil Mak Saleh kan, orang putih kan. Dia mungkin ada satu konsep Mak Saleh tu, bahasa Mak Saleh tu yang proper. Lepas tu dia banding dengan dia punya grammar. Saya punya grammar is, or, was, were. Grammar macam tak dapat. So dia jadi takut grammar tak bagus, maksudnya English tak bagus. Tapi sebenarnya saya nampak dia kerja. Dia cakap dengan Mak Saleh bahasa English. Mungkin ada pelik sikit lah tapi okey. Yang oleh tu yang grup macam ni saya memang tak risau pun bagi dia orang. Dia tak boleh komunikasi dalam instructor. Yang tu kalau dia kerja. Ni kalau dia nak ambil ITC ni manual ni dalam bahasa Inggeris, dia takut yang instructor yang mengajar tu pun dia takut instructor tu mengajar dalam bahasa Inggeris. So sebenarnya instructor tu betul ke? Dia mengajar bahasa Inggeris ke instructor tu boleh juga dalam bahasa Melayu ke macam mana ke? Buat je bahasa Melayu. So dia bahasa Melayu dengan mungkin ada perkataan yang kita akan buat reference English lah, kita panggil rujukan English kan. Sebab
dia memang banyak terminologi dalam diving tu. Bahasa Melayu pun dia pinjaman daripada bahasa English. Yalah. Macam buat sebagai contoh yang hari tu kita cakap lah. Regulator. DCS. Decompression sickness. Kalau semua orang cakap dalam bahasa Melayu yang perkataan saintifik dia penyakit mampatang udara. Yalah. Orang Melayu pun tak faham tu. Betul. Saya agree. Itu dia banyak pinjaman. Yang tu yang bahasa English yang kita biasa pakai. Macam kita cakap macam ni, saya ada pinjaman bahasa English macam kamu kena berjaga-jaga tentang DCS ataupun kena tengok kau punya no decompression limit. Yang ni English lah. Yang ni dia bahasa English yang kita ada dalam kursus. Okey, apa yang kita nak bagi tahu dekat penonton-penonton kat luar sana? Sebenarnya kalau anda menghadapi masalah di dalam bahasa Inggeris, benda ni tidak menyekat anda untuk mengikuti program ITC. ITC is a program instructor training course. Jadi selalunya saya dengan Vincent ni boleh mengendalikan kursus ni sepenuhnya dalam bahasa. So you orang tak payah risau kot kami kendalikan dalam bahasa Inggeris. Dan kadang-kadang saya conduct dalam bahasa Malaysia. Nanti waktu sampai dekat penghujung program ITC tu, kita ada satu lagi program. Satu lagi proses, kita namakan proses ni is IE. Proses IE itu selalunya saya akan dibantu oleh Vincent. Jadi Vincent yang jadi certifier. Jadi Vincent waktu dia handle program IE tu, proses IE tu, dia kendalikan sepenuhnya dalam bahasa yang anda fahami. Tapi sebenarnya kan, bila kita buat IE tu ataupun bila kita buat ITC tu, bukan semestinya sepenuhnya kami akan handle dalam bahasa Melayu. Vincent pun dia tengok juga keadaan. Kalau dia pergi mengajar dekat Sabah ataupun kat Sempurna ke apa ke, kalau kandidat itu ramai orang Cina, dia boleh je conduct dalam bahasa Cina meskipun manual tu di dalam bahasa Inggeris. Satu lagi soalan, kalau dalam manual tu dalam bahasa Inggeris kan dia ada workbook, dia ada exam apa ni semua. So macam mana student-student yang biasanya yang tak boleh dalam bahasa Inggeris, macam mana dia orang siapkan dia punya exam dia? Sebenarnya setengah material yang kita ada dalam SSI, dia buat setakat ni dia ada dalam open water, dia ada dalam bahasa Indonesia. Dia lebih kurang sama. Tapi kalau kebanyakan macam instructor course ataupun examination kan, kita boleh bagi ada peluang untuk translator masuk. So translator maksudnya kalau seseorang tu buat satu presentation, lepas tu translator kat tepi tu dia akan translate terus. So dia memang bukan masalah. Kita punya peranan bukan nak check pemahaman ataupun skill bahasa. Kita nak tengok tu skill ataupun pemahaman teori diving ataupun skill diving. Kalau takutlah dia sebab bahasa tu akan menjejaskan proses. Tapi memang dia ada skill bahasa yang bagus, dia akan naikkan kualiti presentation lah yang kita cakap macam ni. Exactly. Saya pernah menghadapi satu situasi ni, Vincent, macam mana student saya ni is anggota penguatkuasaan, dia tak boleh langsung berbahasa Inggeris. So macam mana dia buat? Every time kalau ada soalan kan, ambil soalan tu dia akan keluarkan dia punya handphone dia kan, dia akan scan. Lepas dia scan kan, dia akan tukar keseluruhan benda tu, ABCD tu apa semua dalam bahasa Malaysia. Dan dia jawab menggunakan teknologi AI tu. Dia lulus. Memang saya memang tak nampak masalah sebab teknologi tu memang ada bagi kita untuk pakai kan. Actually dia punya apps kita pun kita ada AI. I dah try dah. Kita boleh tanya dalam apa-apa bahasa. Bahasa Malaysia saya dah cuba. Saya dah cuba bahasa Kelantan. I cuba bahasa Kelantan dalam SSI apps tu, AI tu. It works. Lepas tu kawan saya orang Johor, dia boleh bahasa Jawa, dia try bahasa Jawa. Boleh. Dan bahasa Jawa pun boleh. Jadi sebenarnya dia tak jadi apa-apa halangan. Sebenarnya boleh je kalau you all berhasrat nak ambil ITC course, jangan jadikan bahasa tu sebagai satu sekatan ataupun halangan. Untuk anda nak meneruskan lagi kita punya career. Apa potensi sahabat-sahabat kita yang dekat Pantai Timur ni, especially dekat Terengganu, dekat Kelantan, kalau mereka jadi instructor? Kalau boleh kongsi sikit? Saya rasa tinggi potensi sebab dia banyak yang give up. Dia sudah give up nak jadi instructor sebab dia fikir tu bahasa. You cakap Kelantan lah. Nak bagi mesej sikit dengan bahasa Kelantan. Dengar dia.
Lah kali ada orang kan dia kandidat lepas tu dia takut juga. Lepas tu kawan tanya, demo dengan Mak Saleh, demo kecek apa? Bahasa Inggeris bahasa dok dia oyak dok kawan kecek bahasa Kelantan. 3 hari lah Mak Saleh boleh kecek bahasa Kelantan. Siapa dia convert Mak Saleh tu jadi bahasa Kelantan pula. Tapi lepas ni IE dia buat dengan bahasa Kelantan, lepas tu dia kecek Inggeris, lepas tu dia macam memorize sikit bahasa Inggeris, lepas tu kecek Kelantan. Kawan memang buat presentation, lepas tu buat markah dengan dia buat presentation dalam bahasa Kelantan. Maksudnya tak ada masalah sebenarnya. Tengok tu. Ada peluang tu. Tengok macam mana Vincent bercakap bahasa Kelantan di dalam kursus ITC ataupun dalam IE. Nothing stop you from having your ITC dalam bahasa Melayu. Sebenarnya bukan apa-apa bahasa pun boleh je sebenarnya. Dalam ITC di mana-mana agensi, even dalam SSI ni, you menjalani ITC ni bukanlah satu ujian bahasa. Kita tak tengok you punya bahasa Malaysia, you dapat A ke, bahasa Inggeris you dapat A ke, tak ada. Janji dia punya point-point dia tu you ada, you faham dan you boleh sampaikan message tu, is okay. Gunakan saja apa bahasa yang ada. Okey, kita cerita pasal apa ni lah potensi anak-anak Pantai Timur lah. Kan. Diorang ni kan, laut ni memang sebahagian daripada diorang punya kehidupan. Diorang expert bikie boat ke apa kan. Apa lagi yang boleh nampak potensi mereka lepas diorang bekerja dekat tu, ada tak potensi yang mereka boleh keluar negara? Jadi instructor dekat Thailand. Cuba you sikit, you komen sikit ke apa ke macam mana ke? Saya rasa yang ni paling mudah saya nak share saya punya pengalaman kan. Sebab kita punya pandangan dia memang akan terikat dengan kita punya pengalaman. Saya punya background, saya pernah pergi kerja kat Langkawi, lepas tu masuk sikit pelet Kedah tu lah. Jadi alu hari ni. Yang tu. Lepas tu saya pergi lama dekat Phuket, saya 9 tahun dekat Phuket kan. Lepas tu bahasa Kelantan tu masuk pelet siang pula. Lepas tu balik sini dekat COVID. Tapi saya rasa bagi semua instructor, DM pun jangan tertumpu di satu tempat. Jangan cakap sampai pergi ke luar negara. Keluar daripada kita panggil bubble kan. Dia keluar daripada buih itu, pergi ke pulau lain ataupun pergi ke tempat lain. Dia boleh nampak cara, bukan saja cara buat diving yang lain, operasi yang lain, dia environment yang lain, macam Pentian tak ada dive yang betul-betul dalam kan. So kalau seseorang yang pernah kerja dekat Pentian, dia pergi sampai Tenggo, dia punya pengalaman ataupun dia cara dia nak bawa orang turun akan jadi beza. So pergi explore, kita panggil pergi explore tiap-tiap tempat. Malaysia kan besar. Masalah dia terbang daripada Europe sampai sini. Saya pernah dengar ada masalah yang pergi ke banyak pulau, sampai pulau tu dia pergi sama habis. Dia sudah mengunjungi semua pulau kat Malaysia. Itu orang luar tu. Orang luar. Lepas tu saya cek dengan mungkin ada orang tempatan, walaupun dia diving beribu-ribu dive. Pernah pergi dia Pentian, pernah pergi redang tak? Tepi tu, boat tu 30 minit. Pernah pergi redang tak? So saya rasa dia memang ada satu peluang lah, dia boleh buka mata, lepas tu dia boleh jadikan satu loop. Dia jadi instructor, dia akan jadi tiket untuk mengunjungi ataupun kerja di island lain. Lepas tu dia balik pusing-pusing balik, mungkin dia boleh jadi, dia naik tahap, dia jadi instructor trainer macam kita. Ataupun dia boleh jadi business owner, dia boleh start dia center sendiri. Tapi saya rasa kalau dia tak ada pengalaman tu, dia tak ada pandangan tu, dia susah sikit dia nak run center. Sebab dia memang operasi dia akan tertumpu kepada lokasi tu. Dia tak ada imajinasi macam mana nak buat. Yang tu saya rasa lah. Ada tak orang yang datang daripada Kelantan ataupun Terengganu, they own the dive center ataupun dive operation dekat mana-mana tempat? Sepanjang you pergi, you banyak pergi jalan. Saya punya tak ada physical lokasi lagi. Tak kira lagi kan. Okay, ada sebenarnya macam kita pun tengok Kuantan Mare. Kuantan Mare. Dia bukan dive center lah. Dia lagi banyak pada equipment servicing. Tapi tuan dia daripada Terengganu. Dia Terengganu. Ada cakap pelet beza sikit. Kalau jumpa token Kuantan Mare tu, memang dia gecek Terengganu. Dia macam tu. Makan nasi. Yang tu masuk pelet lain. Selain tu Eric orang Terengganu juga. Iyalah. Kalau Eric cakap memang macam orang Terengganu lah. Cakap Hokkien tu saya dengar. Waktu kalau dekat Pentian ada Pentian memang ramai lokal. Dia jadi macam sekarang kita dekat Mimpi kita ada BTS. Mimpi. So saya punya secondary school lah, sekolah menengah punya senior kan. Dia sekarang dia center dah lama dah kat sana. Sebenarnya
ramai orang Kelantan yang end up ada center, ada apa, yang saya je yang keluar jauh-jauh. Tapi sekarang you dah supaya level you dah tinggi. Kena balik, kena start ada, kena start ikat dengan Kelantan. Saya perlu buat lagi banyak diving kat Kelantan. Saya rasa kadang-kadang saya sakit hati juga kat Pentian. Saya rasa saya balik tu, saya tak balik cukupnya untuk masa dah. Saya tak spend time cukup lah dekat sana. Satu lagi lah, kita dekat Malaysia ni kan, start daripada Perlis, kita ada Kedah, Perak, Selangor, semua ni dikelilingi oleh laut-laut lah kan. So kan, apa yang membezakan laut-laut di negeri lain ni berbanding dengan laut kat pantai timur? Especially Terengganu, Kelantan, Pahang, yang memberi banyak potensi kepada orang yang duduk dekat Terengganu dengan dekat Kelantan ni untuk utilize diving ni. I don't think so you can you have a more opportunity for you to set up dive center dekat pantai barat berbanding dengan peluang nak buka dive center dekat pantai timur. What is your thought? Salah satu saya rasa kebanyakan orang dia tak explore dia punya local community. Macam saya, walaupun saya orang Kelantan kan, tapi saya boleh nampak tak ada orang yang jadikan center hub selain dekat pulau kan, center hub dekat Kota Baru. Ada tapi tak besar. Macam betul lah. Dekat KT ada tapi hub tu macam front office lah. So tak ada orang really work on satu community untuk jadikan satu community, ataupun dia jadi center yang dekat city untuk buatkan let's say community punya activity. Dekat KL, KL banyak lah. Sebenarnya tak banyak juga. Ada tak banyak tapi lah. tak banyak. Tapi bayangkan island begitu dekat kan. Pentian boleh jadi day trip tau. Kita kalau masuk Pentian sekali 4 hari 3 malam. Sebab apa? Dia nak justifikan dia punya travel. Yang tu pun kita harap RECRL boleh start. Dia akan mempermudahkan travel kan. Betul lah kan. So sebenarnya kan, orang-orang di pantai timur ni dia boleh dapat banyak benefit sebab pelanggan-pelanggan ataupun klien-klien yang datang daripada Kuala Lumpur untuk nak pergi daripada KL nak pergi ke Kelantan ataupun Terengganu dengan ECRL sekejap je. Yang tu pun tak tahu bila-bila boleh siap. Berapa jam kalau benda tu siap? ECRL dia yang paling jauh tu sampai Jetty saya rasa 3 jam kot. Kalau kata-kata 3 jam. Currently kadang-kadang kalau kita saja nak pergi ke Kelantan, kadang-kadang kalau timing kita tak kena, mungkin kita habis masa 8 jam ataupun mungkin lebih 12 jam. Kena stay dekat sana lama. Tapi kalau katalah macam contoh kan, kalau nak pergi ke Dungun, nak pergi ke dive Pulau Tenggol, kalau saya dive selalu kami akan ambil masa dalam 4.5 jam, letih juga ni Vincent. Tapi kalau naik ECRL, kalau sampai 1 jam macam kan, tiap-tiap hari pergi pun boleh. Maknanya dia kalau nak dive esok, hari ni datang. Semudah macam tu. Lepas dive, terus balik kan. Jadi banyak peluang-peluang ni yang kita rasa lah orang di pantai timur ni kena ambil peluang. So ceburlah bidang dalam scuba diving, yang mana yang dah ada scuba diving certification, naikkan dive rating jadi dive master sampai ke level instructor. Ambil peluang ni sebab sebenarnya kan kalau peluang-peluang untuk nak buka dive center ni kan, dia banyak dekat pantai timur. Dia kalau dekat pantai barat ni you bolehlah buka, tapi dia tak sehebat macam kalau you buka di pantai timur. Dia travel, dia kena perjalanan lebih jauh dah. Kalau kita pergi dekat Bali, dia punya town dia dekat Kuta, dekat airport punya town tu kan. Dekat situ tak ada orang buka dive center pun, tapi dive center dia dekat mana? Sano, dekat Tulamben. Berapa jam nak sampai? Kadang-kadang drive tu kena drive 3-4 jam nak sampai. Kan? Dan ada juga kalau kita pergi dekat negara-negara lain, daripada airport tu nak pergi tempat diving tu ambil masa berjam-jam ataupun ambil masa berhari-hari. Tapi kan kalau orang dekat pantai timur ni nak buka dive center kan, banyak benefit yang dia ada tak berbanding dengan orang kat pantai barat. Selain center, dia boleh jadi homestay. Orang yang travel dekat sana boleh tidur dulu. Yes. Pun bisnes juga. Jadi kalau masa kata local authority dekat sana lah, dekat pantai timur ni, rasa boleh sangat kalau dia nak sponsor untuk orang nak buat ITC, kemudian engage kita berdua lah. Boleh. Boleh. Macam buatkan ITC, saya buatkan IE tu. Kemudian lepas tu kita buat sepenuhnya dalam bahasa.
Jadi siapa-siapa yang nak enroll ITC ataupun instructor training course, boleh hubungi saya ataupun hubungi Vincent. Okey, saya boleh dihubungi di 0104307230. Okey, Vincent, you punya number. Bagi kita paling mudah boleh pergi ke Instagram ataupun boleh pergi ke Facebook, ikut Dive Attitude. Dive Attitude. Dive Attitude. Dia ada attitude sikit lah. Look for Vincent. Yes. Vincent Lai. Kemudian you punya phone number? 017-335-8411. Alright, itu saja untuk kita punya program kita pada malam ini. So, kita jumpa lagi untuk next session Sembang-Sembang bersama Abang Mi. Aktifkan selam anda.